Hi guys, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak buat SIBF book haul. So, saya bawa anda dekat my mini library yang raknya memang dah sendat. Dan saya tak tahu lagi nak letak ke mana buku saya dan okay. So, yeah. Saya terpaksa buat dekat bilik ni sebabnya kat bilik saya aunty bising sebab ayah sedang tengok bola sepak. Lupa tadi. Actually, this video is gonna be SIBF book haul plus sale 12-12. Sebenarnya saya tak expect pun untuk saya join sale 12-12. So, we got the scissors. Then, let's go to unboxing. And disclaimer, please don't ask me how much my wallet damage for this. Don't ask, okay? Don't ask, jangan tanya saya. Inilah dia. Saya terpaksa letak kat bawah, okay? Sebab dah tak ada space lagi. So, okay, this memang dah penuh sangat. Dah penuh sangat. Saya tak tahu letak kat mana lagi. So, sementara saya letak kat sini dulu. Okay. Actually, saya minta PS saya tolong belikan buku. Dua box ni. Actually, ni baru sampai. Yang ni, saya beli time Shopee sale 12-12. Yang ni saya beli dekat bookstores dengan ni. So, ini saya dah show at my previous video. So, yeah. Okay. First saya akan tunjuk yang buku from daripada Mangosteen. Keluaran yang terbaru. Saya beli time diorang baru launch. Okay. 3 buku ini. Aku yang bertemankan senja, Palet Lara Sang Pencoret, dan ni Cahaya Teduhan Luka. So the next book is saya beli dekat shopping mall. Tak ingat nama dia apa. Rasa cerita kita tak suka pandang pertama. Rasanya saya dah mention dah buku ni dekat previous video juga. Dan yang ni pun sama, saya dah show dekat all my previous video. Hari-hari Terindah bersama Mak Lin Razif dan Sisakan Aku Cinta. Sebelum kita buka box ni, saya nak cakap terima kasih kepada PS yang tolong ambilkan sign penulis dan ambil gambar penulis. Saya sangat-sangat berterima kasih tau. So this is kebanyakan ni dalam box ni buku Indonesia, which is beli dekat Nukilan Biruni. Domdu Part 1 Part 2. Eli Ishala Samantha, which is Rumah Untuk Eli 2. Saya dah baca dah Rumah Untuk Eli pertama. Sangat-sangat heartbreaking, you know. Saya baca buku Rumah Untuk Eli yang pertama tu dekat public. That was a worst decision untuk baca buku Rumah Untuk Eli yang pertama tu dekat public. Saya nangis kat public, guys. Orang tengok saya pelik, tapi I don't care. This is Rumah Tanpa Cahaya, bukan seterusnya Rumah Untuk Eli. Dan Badan Intelijen Sekolah. Ni yang kedua. Alang-alang kita boleh terus yang kedua. Sebab saya tak suka baca yang sangkut-sangkut dalam rasa ingin tahu. So, dah ada yang kedua, terus beli grab kedua. And this is the Secret High School, Quina. Which is sebenarnya saya dah baca dah. Bukan baca. Dah tonton. This Secret High School dekat View. Tapi saya beli buku lagi. Ya, sebab saya nak baca. Mana tahu ada perbezaan kan. So, that's why I buy this book again. Dan yang ni terbitan Inklove. Awas Jangan Jatuh Cinta, Lee Sofia lah. So ini yang saya minta tanda tangan. Okay. No, I don't want to open it. Cantik sangat ni. Next is this SIBF book haul. Okay, first book dah open. Kita nak tengoklah sign-nya. Yeah, before that, ni lah. Saya sedang lama menantikan bahagian 3. Sebenarnya saya dah lupa dah ceritanya. So, before kita baca buku yang bahagian 3. So, rasanya kena baca balik semula. Bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Baru best, tahu tak? Yang dinantikan. Tatang. Oh.
saya tak nak ada spoiler. Kita dah buka dah buku yang lain. Jenayah. Kantong 3, which is aku dah ada dah kantong 1 dengan 2 dengan Musketeers. Raya. Syarikat. Lepas tu kita nak tengok autograph, okay? So, yep. Sebenarnya aku baru perasan ada ni. Warna hitam. Tak sabar sis nak baca buku ni. So, I got the sign. Yeah. Dia kalau buku yang dah ada sign ni, memang tak ada maknanya saya nak buatkan buku ni sebagai pre-love, okay? Next books. Raya, Zura Anwar. Let's see. Walau bukan Raya, salah ada Fitri. So cute. Wah, bilik ni dah bau, betul-betul bau buku. This book is Kantong 3 from Nadia Khan. And jom kita tengok the sign. Yeah. Thank you so much for your support. Okay. This is the last book, which is Jenayah, Red and Honey. So, kenapa saya beli buku ni adalah sebab dia punya sinopsis ni yang menyebabkan aku tertarik untuk baca buku ni dan belinya. So, tengok guys, apa yang saya terbaca. I got this guys. What? Cantik gila. Cantik betul lah. Wow. Let's see the autograph. Aku tak sampai, tak tahu nak cakap macam mana sebab weh, aku perasan apa ni? 5 terakhir dengan kasih karya Red and Honey. So cute, so cute, so cute. Cantik. Tulisannya cantik lah. Bawa buku dulu. Sedap gila bawa buku. Untuk kali kedua, so just revise. Saya beli from this PS, ada jumlahnya ada 5. So yang lagi satu ni, okay. Oh ya Allah. So the last is this, which is saya beli time 12.12. So jom kita unboxing. Okay, kita done unboxing the books. Okay, this is from Syafiq Aizat. Aib Kultus, Ranjana, dan sekali is Bohong. So actually ada beberapa buku yang saya aim untuk beli time masa PBKL 2025. But that time aku dah macam wishlist aku dah keluar and then dah macam out of the budget, so kita hold and then baru sekarang kita beli sebabnya time tu ada sale tau. Masa 12 aku beli. Satu ni bayangkan RM9 guys. All of this is RM9, so why not? I just grab it. Sebenarnya saya nak beli reset, tapi reset tu dia daripada harga dia dah berubah jadi 20 lebih kan. Jadi kita beli yang RM9 je dulu. So maybe yang buku yang lagi satu, buku fiksi dengan, sebenarnya saya nak beli buku prolog media tapi hold dulu sebab saya harap saya dapat pergi nanti dekat Johor ada lagi book fest. So saya harap saya dapat pergi ke book fest Johor punya dekat Kota Jail. Kita dah habis unboxing. So ya, habis balik tabir. Actually I didn't know nak letak kat mana lagi kan. Ya, okay. Ni antara buku yang saya dah habis baca lah. Yang ni belum lagi. Banyak sangat. TBR mengundang tapi kau masih lagi nak beli. So ini pun saya dah habis baca. Cumanya saya tak share lagi saya punya book review dekat Instagram or any media sosial. Kita peram dulu kita punya book review. So I think this is just the video. The video, okay? Okay. This is after kita membeli belah buku. Makan Maggi guys. Sambil okay, menonton.